Ha. Ya. Ha, kata tengok tu. Ayat tadi ayat dah, tapi ada tempat tak jelas lagi. Sebab ayatnya panggil merupakan satu matan. Kalau kita mengaji matan kat matan bahajak pada syarah. Syarah ada dah tak cukup kena hasiah. Ngaji kita kan. Ha, matan ajrumiyah nah patut ada syarah, syarah mukhtasar, syarah macam-macam syarah semua. Patut ada hasiah pula dah. Takrira pula dah. Ha, ni patut ni. Tengok ayat tak ni sah tu. Muka tak ada sorah kata, tok lelaki ada, tok lelaki tak ada, tak tahu tu. Tak itu kan? Nah, begitu. Bagaimana? Hak tadi sekadar kata, tak boleh kita lelaki baik, perempuan baik, nak berkahwin dengan yang bukan Muslim, bukan? Umum dulu. Tahu dah situ, faham? Tiba-tiba apa kata awak masalah? Tu orang pandai cari, dia boleh tembik situ. Korek-korek tu baik mari. Apa kata? Seorang lelaki, si Khalid, yang Muslim, nak berkahwin dengan seorang perempuan yang kafirah, tetapi dia dalam kubur dia masih ada suaminya. Ya ada suaminya. Kan? Baik. Tiba-tiba nak kahwin dengan kita tak boleh. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadilah muslimah. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah jadi muslimah, sah dalam anak, tapi kena tunggu dulu iddah. Sahabatnya bila mengucap 2 kalimah syahadah salah satu, ni kita kata hak perempuan, lelaki nak pada perempuan, itu sebaliknya. Nah, satu lelaki tu kena kepada si perempuan. Tak apa tu ya, tak cerah tak apa, dia boleh menipak kata dah. Kita kata lah ni lah. Jadi bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, orang panggil dengan masuk Islam salah seorang, baik balik suami masuk Islam ataupun si perempuan isteri masuk Islam, seolah-olah jadi bercerailah ketika itu. Supaya kata si suami, aku tolakkan kau. Satu tolak masalah. Jadi seolah bercerai. Bila bercerai masih dalam iddah. Tak itu kan? Bila dalam iddah, tak, kalau orang bercerai 3 lalu boleh kahwin tak selalu? Tak boleh. Kena iddah. Sebab apa? Sebab bila ada suami kemungkinan dia mengandung apa itu ni. Nah, kena tunggu lepas iddah. Jika kena kalau bercerai, tunggu lepas iddah. Lepas tu takdirkan suaminya turut masuk Islam gatik dalam iddah. Kalau bercerai, nah. Jadi lekat klik dengan suami dia. Nah, baru bercerai ada 2 minggu kata suami turut masuk Islam. Kan? Itu dia panggil apa yang kata, kerana dia duduk dua-dua tu. Adapun kalau tak turun masuk Islam selesai. Manakala bercerai lepas iddah lah. 3 kali suci sebagainya. Kalau saya kena panggil istibrak sebulan. Boleh tawar saya, ya ada suami, kena istibrak sebulan. Tunggu dulu sebulan, tak boleh pakai selalu. Kalau beli pun tak boleh pakai selalu. Nah, kena tunggu lah sebulan panggil istibrak. Ataupun sekali haid. Nah, baiklah. Itu dia ceritanya. Kena tunggu dulu. Nah, itu. Di dalam ilmu akidah, lazim daripada la ilaha illallah itu oleh sifat istighna. Ni tulisan ni nak keliru tulis lagu ni. Nak keliru dengan fa. Ya ailai relai rupa rumah jangan ngafa tak rupa dah. Kalau tulis bulat gini nak macam istifna. Tulis pa rupa lagu ni. Dia kena ngari yang rupa lain sikit tu. Ni tak apalah tahu pitah dah maksud lalu. Kalau baca tu tulis ke sifat istifna. Apa pun dengar apa sifat istifna tak biasa dengar. Ni nak kalau baca tu tulis. Menulis ni pun nak cakap dah. Istighna dengan ghain. Jadi apabila ucap la ilaha illallah, lazim daripadanya oleh sifat istighna dan iftiqar, ai iftiqaru ilaih. Dia payah mesti kena taqdim muta'alliq. Kalau tidak salah, kerana iftiqar ni sifat siapa? Berkandak dan bahajat ni sifat siapa? Sifat makhluk. Nah, sifat baharu berkandak ni
kita berkehendak pada Allah, mana kita tak lepas daripada Allah. Adapun Allah sendiri terkaya. Apabila kata ibtiqaru ilaih, tak ada kena terkedi. Tetapi pada setengah kita, dia menjaga kata kita tidak. Dia tulis likur di bawah, jangan. Kita tidak pegang, yakni jangan pegang kata ibtiqa itu sifat Allah. Dia tak jaga dah tu. Dan tidak boleh sebut. Kita tak boleh sebut ibtiqa tu sifat Allah. Jalan tu. Hak ayat saat ni dah ni. Tapi tak ada tengok surat demo depan. Kita tubik dulu. Kita tubik dulu. Nah, jalan tu. Bila kata istirna, dia panggil isi fa'al. Sin tu apa zaidah. Daripada al-ghina. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Hai segala manusia, kamu semua tu fuqara. Jam'u faqir. Bila cakap dengan bab ibtiqa, muftaqir. Kamu ya berkehendak pada Allah. Adapun Allah, wallahu huwal ghani. Tengok dia taukid. Wallahu huwa. Dan Allah itu ialah al-ghaniyyu, yang terkaya. Lagi al-hamid. Jadi dalam kitab kata la ilaha illallah lazim daripadanya oleh sifat istigna, tak ada meski, dan lazim oleh ibtiqa. Dia kata mana ibtiqa ni mana berhajat. Kalau itu Allah tu lazim oleh terkaya, dia lazim oleh berhajat. Takkan berlawan terkaya dengan berhajat. Dua tu mustahil, ad-diddan la yajtami'an, tak boleh berhimpun. Bila lazim oleh istigna, tidaklah ibtiqar. Tiba-tiba lah kita kata lazim oleh sifat istigna dan ibtiqar. Satu ibarat. Tetapi pada setengah kita, dia menjagakan kata kita tidak pegang. Ini kita tidak pegang kata ibtiqar itu sifat Allah. Ya betul, kerana ibtiqar sifat makhluk. Dan tidak boleh sebut, tak boleh nak kata ibtiqa sifat Tuhan, tak boleh. Betul sekali. Lepas tu minta tolong orang. Yang sana lah dia pakai kalat atas hazah. Sepatutnya kena kait ilaih. Ibtiqar ilaih nak kait itu. Allah sifat dengan istirna dan juga ibtiqar ilaih. Nak kata itu. Dan berkena al-ibtiqar ilaih. Ya kena sebut alif lam kalau nak cermat dalam bahasa Arab. Dia kena al-iftiqar. Al-iftiqar. Tu nak hijau, cara baca al-iftiqar. Al-iftiqar ilaih. Maka alif lam tu, alif lam ganti daripada mudhaf ilaih. Bila terkedi, iftiqarul makhluk ilaih. Atau iftiqaru ma siwa ilaih. Artinya, Allah itu al-istirna, terkaya istirna'uhu. Allah Ta'ala an kulli syai'. Allah terkaya dari. Ala ghaniyun 'anil 'alamin. Dalam surah Al-Ankabut. Allah terkaya dari semua alam. Terkayanya Allah. Manakala ibtiqa berkana oleh semua yang lain tu kepadanya. Bila tak nak rekah, berbuah leleh. Al-ibtiqaru ilaih. Tapi ilaih jangan buah. Kerana sebab ibtiqar ilaih. Pakai lagi tak buai juga, ibtiqa saja. Wajib kena terkedi ilaih. Kalau tidak salah besar lah Tuhan sifat dengan berhajat. Sabit tu tepat jadi keliru Tuhan, berkat Tuhan bertepat, Tuhan berjawab. Mana berkhanak lagi Tuhan? Kepada tepat. Berkhanak lagi kepada jihad. Siapa tak terima tak bertepat. Mana itu? Jadi berkhanak lagi. Sedangkan Allah tu yang terkaya dari. Hak yang berkhanak tu lah makhluk. Apa tu makhluk? Tak lepas pada tempat. Setiap yang ada, semua yang ada mesti tepat. Ada makhluk mesti tepat. Apabila kata setiap ada mesti tepat, Allah pun ada juga. Tu umum tu tepat. Dia panggil qadiyah fasidah tu. Dia kena kait. Semua yang ada makhluk. Mesti bertepat. Kena. Tapi kalau itlaq, semua yang ada mesti tepat, itu salah. Sebab umum masa Allah dalam kata yang ada. Kalau kata semua makhluk mesti tepat, okey. Ada masalah lah.
Tu. Nah. Ayolah. Orang macam tak dilah. Mana mesti kena kait ilaih. Sifat Tuhan istighna dan al-iftiqaru ilaih. Tak apa, kena bagi ilaih. Nah. Maksud hadis tu bagaimana tu? Mana? Maksud hadis lau anna ahadakum apa? Idza ara ayya ya ahlahu. Apa hujung? Lepas tu hujung lagi. Fal. Qala bismillah. Lepas tu? Allah majannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Apabila kalau seorang kamu lau anna ahadakum, kalau sesungguhnya seorang kamu itu kedengakan lah, kalau adalah seorang kamu itu apa dia hujung ni? Iza arada ayatiya ahlahu, apabila mau mendatangkan ahlinya. Ni kinayah kecak lagu ni. Nah, apabila kehendak mendatangkan ahlinya. Faham tak lagi? Tak faham tanya semula lah nyelai ya. Faham agak tanya kecak Nabi guna dengan siringan. Ada tempat mono tak mono sangat. Dah, akan faham sendiri. Apabila kehendak seorang kamu akan mendatang isterinya. Faham tak dah? Akan mendatangkan isterinya, lalu ia baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah. Ya Allah, kau menjauhilah kami daripada syaitan, wa jannib apa dia, daripada barang rezeki yang kau beri pada kami. Kau dapat anak dengan melaku ini, minta kau jauhlah daripada syaitan. Lepas tu dapat anak. Ya, apa anak sini? Jika apabila sebelum baca. Jadi sudah. Tak ada nak kira. Kita kacau mudah-mudah. Tak ada nak kira weh. Tu dia dah. Dah harga sangat, tak ada nak kira. Minum gok-gok tak ada bismillah weh. Gitu rupanya itu. Lepas tu? Kena sunat baca atau kalau turut di atas makanan dan minuman tu, nah, nak baca. Baca. Baca tu ke mana? Nak baca ke mana? Tinggal ke mana? Tinggal ke mana? Tanya tu tinggal sudah dah. Nak baca sudah. Kena berhenti sebentar. Gitu. Dah itu. Baca, lepas tu baca saat ni kita ngaji pula. Janabah. Nah, ini masalah zikir. Niat zikir bukan baca Quran. Itu. Faham dah apa? Maksud dua tadi kena campur apa? Nak berhenti je lah. Berhenti dulu. Gitu, berhenti dulu. Bismillah. Sabut sudu dulu. Masya Allah. Macam gitu. Lagi tak sebut dah tak faham. Gitu dah. Inilah kita bila nak cakap benda lagu ni sekaligus bahasa segar dah. Kita ingat pada satu hadis, innallaha la yastahi minal haq. Seorang perempuan nak tanya masalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata sesungguhnya Allah tidak suruh malu daripada hak sebenar. Baru dia tanya. Kita kalau sesegat ingat hadis tu, Allah tak suruh malu daripada hak sebenar. Lagi pula ada kata-kata ulama, la yanalal ilma mustahyin, tak mencapai, tak dapat ilmu orang malu. Nak tanya malu tak ada tahu semua. Tu dia dah. Hingga kalau pandai kita kinayah, pandai kita sebut siring, sini, seelok jangan kita sebut cara terus-terang. Itu kalau boleh. Tapi tak payah juga. Mung tak kat reti, banyak betul lalu lah. Itu. Nah, ya dah rasa tak ada bodoh.